Kita, yang ni untuk MA, nombor 1 jawapan dia B, nombor 2 C, nombor 3 A, nombor 4 B. Okey, yang ni yang sepatutnya lah. Hancur. Rumah-rumah di bandar itu hancur setelah dibom, bukan larut. Okey, yang ni adunan itu sehingga sebati. Sebati tu maksudnya dia mix properly. Okey, 5B, 6D, 7A. Okey, A, yang ni dia bukan penempatan. Okey, 8A, 9A, 10B, 11B, 12D, 13A, 15D. Okey, untuk teknik. Okey, teknik ni dia kejap cikgu buka. Kita tengok nota. Teknik penceritaan. Okey, yang ni contoh dia. Hilang pula. Okay, so dia ada imbas muka. Imbas muka ni maksudnya future tense. Apa yang akan berlaku. So dekat sini imbas kembali ada. Imbas kembali tu maksudnya flashback. Monolog maksudnya dia cakap sorang-sorang. Ada. So yang tak ada imbas muka lah. Imbas muka maksudnya dia cakap pasal future. Dia tak ada cakap pasal future dekat sini. Okay, semua anak bongsu. Okay, kongkongan. Jawapan dia yang ni imbas muka. Okay, next. Okay, yang ni saudara mara. Saudara mara ni dia tak payah koma. Kalau dalam laptop memang dia ada koma, tapi kita remove koma ni. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga saudara mara. Saudara mara okey, saudara mara dia kata ganda, jadi dia kena ada sempang ataupun hyphen lah. Saudara mara. Okey, selalunya bila kita nak tulis, kita akan tulis macam ni. Kita tulis yang salah dulu. Buat macam tu. Semua pihak wajar menggambling. Menggambling ni maksudnya kerahkan tenaga. Use the energy. Use to do what? Dengan pihak sekolah untuk menangani masalah ponting sekolah dalam kalangan murid. Ini semua okey. Menggambling pun betul. Okay, kalau salah pun maybe dengan. Tapi betul. So ni tak ada kesalahan. Okay, yang ni sayang akan. Ini choose either one. Sama ada sungguh panas ataupun panas betul. Okey, baca arahan. Pisahkan ayat majmud ini menjadi ayat tunggal. Okey, untuk yang ni. So, ayat dia. Program ini bukan sahaja berfaedah kepada murid-murid. Lepas tu, program ini berfaedah
kepada para ibu bapa. Sekejap. Badri tidak mampu membeli kereta. Sorry. Okey, ni jawapan dia. Sikit-sikit beramal jadi bukit, sedekah payung sebelum hujan. Berdasarkan bahan. Okey, ini jawapan dia. Nilai ni maksudnya dia satu je. We describe only one. Macam ni. Okey, yang ni pendapat sendirilah. Jadi macam ni kita nak jawab. Usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga bagi memastikan ikatan keluarga serta erat dan kukuh ialah apa? Novel nanti cikgu ajar. Okey, ini ringkasan. Ringkasan kena ada 5 isi. Tak ada penutup, tak ada pendahuluan. Kena ubah sikit ayat tu kalau boleh. Okey, manfaat teknologi hijau. Okey, that's all. Nanti dah siap ringkasan, send dekat cikgu nak cek.